Macam mana hang nak jimat masa dan hang juga nak jimat interest. So, sebenarnya bila hang bayar installment tu, hang bayar dua benda. Hang bayar hutang dan juga hang bayar interest. Cara dia adalah, mungkin ramai kat sini dia ada duit lebih, dia bayar installment, bayar dekat akaun yang sama. Okay, dia jimat masa je. Bunga dia tetap sama banyak. Okay. So, macam mana hang nak jimat masa dan hang juga nak jimat interest. Okay. So, pertama sekali installment tetap kena bayar macam biasa lah. Cumanya yang ni jadi bila kata hang ada duit lebih. Contohlah bonus lah, dapat bonus. Contohlah. So bonus tu hang pergi dekat bank, hang cakap okey bonus ni hang nak bayar dekat principal. Bayar principal. Benda-benda sebab benda ni akan mengurangkan untung bank. Okey. So benda-benda yang mengurangkan untung bank ni dia bagi hang susah sikit lah. Kena pergi kaunter lah. Pergi kaunter. Tak boleh online lah. Isi borang sikit awal-awal kan. Lama-lama dia akan dekat online lah. Hang ada satu lagi pop-up punya account principal. Okey, faham. So, interest ni, dia akan dikira, setiap tahun dia akan renew balik kiraan dia, based on berapa baki hutang yang tinggal. Baki principal tu lah. So, kalau hang nak bayar setiap tahun boleh, setiap quarter boleh, setiap bulan pun boleh. Amount tu tak ada orang kata, tak ada paksaan. 100 ke 50 ke 300 ke, tu pulang pada hang. Tapi, terbaiknya hang bayar pada awal-awal. 15 tahun yang pertama tu. Sebab 5 tahun pertama tu dia banyak kaut hang punya, hang banyak bayar bunga lah. Itu cara nak kurangkan daripada bayar 35 tahun, maybe bayar 30 tahun, 30 tahun. Hang boleh jimat interest dekat 30-40k.